Nampak susah tidur kan? Payah nak tidur kan? Terjaga-jaga, terkejut-terkejut tengah malam kan? Betul tak tuan? Insomnia. Ni mana nak ajak. 4 step untuk mudah tidur tanpa makan ubat. Jom, follow dulu. Nombor 1, kita ambil shilling. Kita ambil duit shilling, hak tebal macam ni, hak 5 kupang ke, hak RM1 ke pun boleh, letak plaster. Okay. Nombor 1, hangpa kena ambil duit shilling macam ni, tutup mata. Tosok nak bagi alasan lah. Tosok nak bagi alasan tak boleh lah, gelap takut. Tak nak dengar, sudah. Okay. Lepas dia kencing berak lah apa semua dah, dia baring atas katil baca doa 3 kul apa semua, nak baca doa semua. Lepas tu tutup mata bagi berat. Syarat dia kena tutup mata bagi berat. Kena bagi berat dan jangan buka. Jangan buka benda ni sampai besok pagi. Kalau jatuh tak ada masalah. Kalau ada kecemasan, orang kata ada terbakar ke apa, baru buka mata. Nombor 1 kena tutup mata. Sebut ramai-ramai, nombor 1 kena tutup mata bagi berat. Nombor 2, cakap dengan otak. Nombor 3, cakap dengan Allah. Nombor 4, kena zikir. Nombor 2, ikut macam ni. Cakap dengan otak. Wahai otak, jom kita lena. Malam ni kita boleh lena dengan tenang, dengan mudah. Tak jaga-jaga, tak mimpi-mimpi, tak terkejut. Tidur malam ni, kita boleh tidur dengan lena dan seronok dan sihat. Kita nak bangkit pagi besok, pukul 5, pukul 6 pagi. Jom tidur. Kita mesti boleh tidur. Mesti boleh. Kita akan pandai. Allah tolong. Nombor 3, cakap kepada Allah. Ya Allah, rezekikanlah aku tidur dengan mudah, senang dan tenang. Tak jaga-jaga, tak mimpi-mimpi ya Allah. Tak terkejut-terkejut ya Allah. Kamu mudahkanlah urusan tidur aku yang sihat. Bangunkanlah aku pagi besok pukul 5, pukul 6 pagi, sihat sepanjang hari ya Allah. Makbulkan ya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Nombor 4, zikir. Sebut subhanallah. Tarik nafas. Lepas perlahan. Tarik nafas. Tarik nafas. Subhanallah. Mulut kata subhanallah, telinga dengar dan otak fokus. Ingat tak 4 step? Jangan buka mata, jangan ketegak, jangan komplain, jangan kata tak boleh dulu. Dengar aku cakap. InsyaAllah memang boleh. Syaratnya mata jangan buka dan ikut 4 step. Dengar tak dengar? Kalau ada manfaat, hampa follow. Okey, tak ada manfaat, tak usah follow. InsyaAllah kalau hampa buat betul-betul, memang boleh. Jangan ketegak, mesti boleh. Allah tolong.